bencinya. Semua benda yang saya buat salah. Pernah tak rasa macam tu? Sabar ya. Bak kata Sayyidatina Aisyah, "Fasabrun jamil." Sesungguhnya sabar itu indah. Assalamualaikum. Hai semua. Saya Dia Unisa Azulehah binti Muhammad Faizul, berusia 11 tahun. Saya belajar di Sekolah Kebangsaan Bayan Lepas 2, Pulau Pinang. Hari ini saya ingin berkongsi sebuah buku yang sangat saya gemari. Saya nak jadi sahabat seperti Sayyidatina Aisyah. Ditulis oleh Ibnu Battuta dan diterbitkan oleh Anak Muslim Sendirian Berhad. Buku ini mempunyai 144 muka surat dan dihiasi dengan ilustrasi yang menarik. Buku ini mengisahkan seorang kanak-kanak perempuan bernama Ana yang sangat menggemari watak puteri animasi barat. Disebabkan terlalu leka dengan hobinya, suatu hari Ana tidak menyiapkan kerja sekolah. Lalu, dia merancang untuk menipu gurunya supaya tidak dimarahi. Tanpa disedari, rakannya yang bernama Maya terdengar perbualan tersebut. Ana mula menuduh Maya yang membocorkan rahsianya, lalu menghasut rakan-rakan lain supaya memulaukan Maya. Maya sangat sedih, tetapi dia tetap bersabar dan tidak membalas tuduhan itu. Apabila kebenaran terbongkar, Ana akhirnya memohon maaf kepada Maya. Maya kemudiannya berkongsi kisah Sayyidatina Aisyah yang pernah difitnah, namun tetap sabar dan menyerahkan segala urusan kepada Allah. Akhirnya, Allah menurunkan wahyu yang membersihkan nama Sayyidatina Aisyah. Sejak itu, Ana mula berubah. Dia mula memakai tudung dan cuba menjadi lebih baik. Pada awalnya, ada juga rakan yang mengejek dan menganggap dia berpura-pura. Tetapi dengan sokongan Maya, Ana terus kuat dan istiqamah. Akhirnya, rakan-rakan mula menghormatinya semula. Bagi saya, buku ini menarik kerana ia mengajar kita bahawa sabar itu bukan sekadar menahan marah, tetapi juga keberanian untuk berubah menjadi insan yang lebih baik. Jika kita bersabar dan terus berusaha, insya-Allah kita boleh berjaya. Kalau kawan-kawan ingin belajar tentang erti sabar dan semangat untuk berubah, bacalah buku Saya Nak Jadi Sabar Seperti Sayyidatina Aisyah. Mencari sayur di tepi berluka, sayangnya kaki terpinjak buluh. Sabar memang terasa sukar jika ikhlas tidak bersungguh. Sekian, terima kasih.